Hey guys, Assalamualaikum. Pagi. Okey, hari ni aku daripada JB. Pukul 5 pagi tadi kita orang gerak pergi Zaki GM Garage dekat Rawang. So hari ni aku nak bawa korang tengok kita punya highlight. Nak tukar rim, tukar tayar, nak buat setup lower sikit. Jom kita tengok kereta. Okay guys, kita tengok condition. Okay, ni rim baru. Korang tengok tayar dia. Dah 3 tahun guys pakai. Dah halus. So kucing boleh tidur tu. Kucing boleh tidur. Tinggi sangat, kepala pun boleh masuk. So kita request dengan bos, belanja sikit ni kan, tukar baru rim, tayar. Bos kata on, pergi sini Zaki Garage. Diorang settle. Hari ni kita sampai kat sini. Mari kita tengok apa-apa barang yang kita tukar ni hari. Rim Cosmis 20 inci. Tayar Otani. Mari guys. 265 50 20. Kita tukar bracket, long shaft, lepas tu upper arm. Kita tukar semua dengan esok belakang, esok pendek. So nanti kita buat lowered 3 jari. Bagi. Kemas kan? Okay, on. Tengok on. Rim sama, tayar sama, semua sama. Okay? Okay guys. Baik. Kita buat simpan dia. 4 jari. Lepas kemas. Lepas tu selesa. Bawa pun selesa. Kalau jalan tak rata kan. Korang tahulah pilot kan. 4x4 bila jalan tak rata. Kalau buat tak cun, korang tak selesa. So kita minta korang buat yang selesa punya lah. Selesa, long distance dah jalan jauh pun okey kan. Kita bawa selesa. Tak ada macam naik kuda. Betul? So kita tengok dorang apa yang dorang buat. Besar. Aku ampun dah kena pasang. Punya longsam baut belakang tengah proses. Ni tayar dah bawa kita pasang rim lah. So next proses.
depan dah pasang. Tengok depan kanan pun sudah pasang. Orang dah kerja bapak. Kau tengok macam mana? Cun. Garang. Biasa kan. Ni macu. Empat jari tak? Jari. Tangguh 4 jari. Yang dah sedang lah. Ini dah sedang. Bawa dah long return pun dah. Ini dah nak siap lah. Yang lagi nak finishing. Guys, alhamdulillah. Kereta dah siap. Tukar rim. Siap lower. 3 jari lah, 3 jari. Lepas ni kucing, anjing tak boleh tidur dalam sini dah. Hai, dia dah tak boleh masuk dalam sini dah. So mari kita tengok belakang. Terutama belakang 4 jari lah, 4 jari. Ni kita belanja. Sama lah. Okay. Ni sekejap lagi kita nak shoot. Ni rim lama dia. Sekejap lagi kita nak shoot balik JB lah. So hari ni dah settle. Lepas settle setting barang apa semua, kita terus shoot balik JB. Ni semata-mata hari ni datang Shah Alam, kita tukar rim baru. Tanya sikit, tayar semua dah baru ni. Dah berapa lama ni pakai Highlang ni? Dah 3 tahun. So tayar tengok condition dia sebelum ni botak habis, memang tak pernah tukar ke? Mari kita tengok. Okey. Mana. Ni bang. Ni Okay, tayar lah. sekejap. Ni selama 3 tahun kita pakai. Tak pernah tukar. Ni first time tukar lah. Kita tengok dah halus dah. Kenapa sekarang baru tukar ni? Cuba cerita sikit. Sebab recommend bos recommend nak tukar ni kan. Rim dengan tukar tayar baru sekali. So, bos yang tegur lah. Dah banyak kali jugalah bos tegur kan. Jadi dia suruh survey. Kita jumpa dekat Zaki GM Garage kan. Bos punya member. Jadi hari ni kita datang sini tukar. Siap tukar rim, tayar baru, setup lowered sekali. Steady lah. So korang nampak lah sendiri. Lagi macho lah kan. Ni tinggi gayat sang. Gayat kita nak naik tinggi kan. So dah lowered sikit baru tap. Okey, baik. Itu saja, terima kasih. Baik main 3 tahun ni guys. Tayar punya kondisi dah macam gini. Halus. Baru tukar. Halus. Steady. Guys, lagi akan datang masuk Brembo pula bos. Kan? Ya bos. Lagi.